Apa kau ambil gambar perkahwinan, boleh atau tidak? Jawabnya boleh dan tidak boleh. Boleh bila tidak haram, tak boleh bila haram. Jadi haram bukan gambar, haram bukan pukul, haram bukan kamera. Nampak? Tiap-tiap manusia, laki-laki perempuan, bila dia halal berada di khalayak ramai, maka halallah diambil gambarnya dengan syarat diizin olehnya dan tidak membawa aib. Faham? Orang lelaki boleh tak duduk di khalayak ramai pakai sokok, pakai baju Melayu, seluar dan baju, pakai kasut? Boleh tak? Boleh ambil gambar dia. Memang boleh tak duduk di khalayak ramai pakai serban, pakai baju Melayu, butang ada ni, rata pula ni, bergelik-gelik, comel, baju Melayu nikah. Faham? Ada bunga pula ni atas dada, baju Melayu mang. Serban pula 3 warna, 3 warna-warni. Cuma tak akan luar. Tokai makan. Boleh tak tubik khalayak ramai? Tak boleh. Bila tak boleh sebab apa? Sebab bukan aurat, dari buku. Maka rupa dia lebih sikit, walau tutup aurat sempurna dia tak boleh tabarruj. Jangan menepeng sangat muka macam ring orang Z bergelik-gelak kali. Jadi kena jaga-jaga, bukan tak boleh. Kena hati-hati. Bila haram kita expose pada public, kita tanggung dosa attack. Dulu kedai Cina je, kedai Tokyo. Dia pun ambil gambar anak kita nikah, bini kita standing, dia tepek di kedai dia. 2 bulan lagi ada hak pengantin hak lawa pula, dia tepek tu pula, tu hak turun pula. 2 bulan tu je. Learning bola internet tu. Nampak skok, nampak perut, nampak punggung, hak belah tapak betih. Syaitan kata bukan sok mabah. Sekali-sekala syaitan kata.